Pertarungan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Pada 9 Mei 2026, di UFC 328, takhta middleweight akan menjadi rebutan. Di satu sudut kita ada juara yang tak pernah tewas, iaitu Khamzat Chimaev, akan mempertahankan rekod bersih dan juga gelarannya lah. Di sudut lain kita ada satu lagi, iaitu bekas juara yang sangat sangat lantang, sangat outspoken, iaitu Sean Strickland, yang akan datang untuk merampas kembali apa yang pernah menjadi miliknya sebelum ini. Chimaev dengan rekod 15-0, kelihatan macam satu kuasa yang tak dapat dihalang oleh sesiapa pun. Dia datang ke UFC macam ribut, menjuarai middleweight dengan menewaskan Dricus Du Plessis. Tapi bagaimana apabila dia berhadapan dengan seorang veteran seperti Sean Strickland, seorang bekas juara yang mentalnya sekeras batu dan juga gaya tinjunya dicipta untuk mengecewakan wrestler lah ataupun penggusti. Soalannya bukan lagi siapa yang akan menang, tetapi adakah pressure wrestling Chimaev yang ganas mampu mematahkan serangan Sean Strickland, ataupun adakah kita akan menyaksikan seorang raja yang lama, iaitu bekas juara, kembali merampas takhtanya. Jom kita bedah sama-sama laluan kemenangan untuk kedua-dua jago ni. Dalam satu sudut, macam yang aku cakap tadi, kita ada Khamzat Boss Chimaev, juara middleweight yang belum pernah tewas. Dengan rekod profesional yang menakutkan, dia masuk ke UFC dan terus mencipta nama, memenangi 2 perlawanan dalam masa 10 hari. Sejak daripada itu, dia terus membuktikan kuasanya dengan kemenangan ke atas nama-nama besar seperti Gilbert Burns yang baru saja bersara beberapa minggu yang lepas, dan juga Kamaru Usman, bekas juara juga, dan juga Robert Whittaker. Sebelum beliau berjaya merangkul kejuaraan dengan menewaskan DDP lah, iaitu Dricus Du Plessis. Chimaev bukan lagi sekadar prospek dah. Dia adalah sebenarnya monster sebenar dalam middleweight ni. Suatu kuasa gusti Chechnya yang ganas dan akan sentiasa mendahagakan kemenangan macam seorang ataupun seekor serigala lah. Dan satu sudut lagi, kita ada seorang lelaki yang pernah menjadi juara middleweight, iaitu Sean Strickland, bekas juara kan. Kita semua takkan lupa bagaimana dia menggegarkan dunia apabila dia menewaskan Israel Adesanya ataupun Izzy pada tahun 2023. Tapi takhtanya terlepaslah selepas tewas kepada Dricus Du Plessis dalam satu pertarungan yang sengit. Ramai yang mungkin menyangka masa untuk Sean Strickland menjadi juara sudah berakhir. Tetapi seperti biasa, Sean Strickland bangkit semula dan kini dia kembali sebagai pencabar utama ataupun number one contender. Pertemuan di UFC 328 ini sebenarnya bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertemuan antara juara baru yang sedang berada di atas ataupun di kemuncak kejaya, dan juga seorang bekas juara yang mahu membuktikan sebenarnya dia masih lagi yang terbaik. Dua personality yang sangat berbeza lah. Khamzat dengan sangat serius dan juga sangat fokus berdepan dengan Strickland yang suka bermain perang psikologi dan juga cakap lepas lah. Dia main lepas je apa dia nak cakap. Dan apabila mereka berada dalam oktagon, ini bukan sahaja satu perlawanan fizikal, tetapi ia juga adalah mental battle. Perlawanan mental. Soalannya sekarang ni, adakah status tidak terkalah ataupun tidak tewas Khamzat Chimaev ini akan terus berterusan, ataupun mungkin adakah pengalaman Sean Strickland mampu untuk menjadi kunci supaya dia boleh merampas kembali tali pinggang middleweight tersebut. Jadi macam mana Khamzat Chimaev boleh mempertahankan kejuaraannya dalam pertarungan ni? Yang pertama adalah senang sekali lah. Kita tahulah Khamzat dengan style dia, iaitu wrestling. Dan dia bukan sebarangan wrestling. Kita bercakap tentang pressure wrestling yang tanpa henti, yang dia sendiri panggil dia kata smash. Khamzat adalah juara gusti kebangsaan Sweden beberapa kali, dan dia juga menggabungkan teknik itu dengan naluri dia yang ganas di tempat asalnya, iaitu Chechnya lah. Laluan kemenangannya bermula mungkin sebaik saja loceng berbunyi lah. Khamzat dia memang sangat terkenal dengan permulaan yang sangat pantas. Dia tidak akan bagi Strickland ruang untuk bernafas lah, untuk melepaskan jab dia. Dan dia juga tidak akan cuba untuk bertukar-tukar jab dengan Sean Strickland. Sebaliknya, dia akan terus merapatkan jarak untuk mencari clinch dan kemudiannya menolak Strickland ke dinding oktagon lah. Dan dari situ, dunia Khamzat Chimaev akan bermula. Strategi Khamzat mudah saja, adalah untuk memaksa Sean Strickland untuk wrestling. Bukannya striking ataupun bertinju lah ataupun boxing. Dia akan menggunakan chain wrestling dia, satu percubaan takedown yang tidak akan terhenti lah, macam yang kita tengok masa lawan DDP, masa perlawanan dia yang sebelum ni kan.
Jika satu percubaan gagal, dia akan terus mencuba lagi, memaksa Strickland untuk menggunakan sebanyak tenaga yang boleh untuk bertahan daripada di take down lah. Dan ini adalah satu mental attrition sebenarnya. Khamzat akan cuba untuk meletihkan lengan dan juga kaki Strickland supaya jab dia akan menjadi perlahan dan pergerakannya akan semakin tumpul lah apabila pertarungan masuk pusingan yang seterusnya. Apabila pertarungan sudah sampai ke ground, Khamzat akan menjadi lebih berbahaya lah. Dia mempunyai kawalan top control yang sangat mantap dan juga ground and pound yang sangat kejam. Dia tidak sekadar menahan lawan untuk bangun, tetapi dia akan sentiasa mencari peluang untuk melepaskan tumbukan dan juga siku beliau lah. Kita dah melihat bagaimana dia menamatkan perlawanan dengan dust choke ketika menentang Kevin Holland. Dia mempunyai pelbagai teknik lah dan juga cara untuk menamatkan pertarungan di atas kanvas. Ringkasnya senang, pelan Khamzat adalah untuk memberikan pressure daripada awal, memaksa pertarungan ke dinding oktagon dan kemudiannya menggunakan chain wrestling untuk menjatuhkan Strickland. Dan kemudiannya menyudahkannya dengan ground and pound ataupun juga mencari submission lah. Dia perlu menjadikan pertarungan ini satu pertempuran yang tidak cantik dan memenatkan. Bukan perlawanan tinju yang pleasing to the eye. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana Strickland, cara dia untuk menjadi juara. Jika pelan Chimaev ataupun Khamzat adalah untuk menjadikan pertarungan ini satu pertarungan wrestling, pelan Strickland perlu adalah memastikan ia supaya kekal sebagai boxing match selama yang mungkin. Itu adalah kunci utama Strickland ataupun Sean Strickland. Strickland dia mempunyai satu pertahanan takedown yang baik dalam division ini dengan peratusan sekitar 76%. Namun dia belum pernah berdepan dengan wrestler yang sehebat Chimaev ataupun Khamzat. Jadi matlamatnya bukanlah untuk menghentikan semua takedown itu. Ini sangat mustahil. Matlamatnya adalah untuk membuat setiap cubaan takedown itu menjadi satu kerja yang sangat-sangat sukar untuk Chimaev. Dia perlu terus bangun dan jangan stay di atas ground lah. Inilah yang akan menguji sama ada stamina Khamzat yang sebelum ini kelihatan macam agak goyah lah. Tapi lawan DDP dia 5 round steady je kan. Tapi itu perlawanan yang lepas. Sekarang ni bercerita dengan UFC 328. Laluan kemenangan Strickland sekarang ni bergantung pada kebolehannya untuk mengheret pertarungan ini ke pusingan-pusingan akhir. Pusingan keempat dan juga pusingan yang kelima lah. Ini adalah kawasan di mana Strickland semakin selesa. Manakala stamina Khamzat juga mungkin akan menjadi tanda tanya. Terutamanya dalam pertarungannya sebelum ini menentang Gilbert Burns lah. Walaupun Khamzat menang, tapi sebenarnya Burns berjaya membuktikan bahawa Khamzat boleh letih dan juga boleh dipukul ataupun boleh diberikan hukuman lah. Apabila berdiri, standing boxing, Strickland sudah pasti mempunyai kelebihan yang jelas. Jab beliau adalah antara yang terbaik lah dalam MMA dan dia bukan sekadar tumbukan kosong, tetapi dia adalah sebagai satu alat untuk mengukur jarak, alat pertahanan dan juga senjata utamanya. Dia akan menggunakan jab dia tu untuk mengawal jarak dan juga menghalang Chimaev daripada meluru masuk untuk melakukan takedown dengan mudah. Dia akan sentiasa bergerak dan menggunakan pergerakan sisi supaya tidak terperangkap di dinding oktagon. Strickland juga terkenal dengan dia punya chin lah, chin dia yang sangat baik lah. Mental dia juga pun sangat kuat dan dia tidak akan panik apabila dia dijatuhkan. Dia akan tetap tenang, dia akan cuba bertahan dan akan mencari peluang untuk bangun semula, untuk scramble balik lah. Dan ini adalah faktor yang penting lah untuk bila berhadapan dengan seorang wrestler seperti Khamzat Chimaev yang suka mematahkan semangat lawan di atas kanvas. Dan Strickland percaya bahawa jika dia boleh melepasi dua pusingan pertama yang ganas daripada Khamzat, pertarungan itu mungkin akan menjadi miliknya. Laluan kemenangannya adalah bertahan daripada serangan awal, terus bangun apabila Khamzat melakukan takedown dan juga menggunakan jab untuk mengawal pergerakan dan juga mengawal jarak. Dan juga mengheret Khamzat ke lautan dalam di mana stamina dan juga jumlah tumbukannya akan mengambil alih. Dia perlu menjadikan ini satu larian maraton dan bukan satu larian pecut. Itu maksud aku. Jadi setiap pertarungan besar sebenarnya mempunyai X factor. Perkara-perkara yang kita tidak boleh jangka. Untuk pertarungan kejuaraan middleweight ini, ada beberapa faktor yang menarik lah pada pandangan aku. Yang pertama adalah aspek mental. Sean Strickland adalah seorang pakar perang psikologi. Dia akan bercakap, mengejek dan juga untuk cuba masuk ke dalam kepala Khamzat daripada saat pertama lagi. Dan kita tahu sebenarnya
Khamzat ni dia agak baran. Dan jika Strickland berjaya membuat Khamzat bertarung secara emosi, Khamzat mungkin akan melakukan kesilapan dan juga membuang banyak tenaga. Yang kedua, apa orang cakap, pressure wrestling yang sangat menghukum daripada Khamzat lah, iaitu juara yang sekarang ni kan. Ini adalah menjadi apa orang cakap, ujian terbesar lah untuk rekod bersih Khamzat Chimaev. Adakah dia akan bertarung dengan lebih berhati-hati ataupun dia akan tetap menjadi bos yang sama ganasnya? Bagi Strickland, dia sudah biasa, dia sudah pernah mengerasai semuanya, dia pernah tewas. Cuma Khamzat je lah yang masih lagi kosong kat belakang tu kan. Jadi dia tahu sebenarnya bagaimana rasa untuk menjadi juara dan juga pencabar. Pengalaman ini tidak boleh dipandang remeh lah. Yang ketiga, dan mungkin yang paling penting adalah ketahanan wrestling Sean Strickland. Dia memang terkenal liat dan juga tidak pernah tewas melalui submission lah dalam karier MMA dia. Ini adalah satu statistik yang sangat luar biasa lah bagi seorang yang dah berpengalaman dalam MMA. Ini adalah kerana pertahanannya memang kebal ataupun mungkin kerana dia belum pernah diuji oleh seorang wrestler elit seperti Khamzat Chimaev. Jawapan ini mungkin akan menentukan pemenangnya pertarungan inilah. Jadi selepas kita lihat daripada semua sudut, ini adalah ramalan aku. Ini adalah pertarungan yang sangat sukar lah untuk Khamzat daripada ramai yang orang sangka. Sean Strickland dia sebenarnya mempunyai gaya, mentaliti dan juga stamina untuk memberi masalah besar kepada Khamzat Chimaev. Aku menjangkakan bahawa Strickland akan berjaya mengharungi serangan awal dan mengheret pertarungan ini ke pusingan kejuaraan, iaitu round 4 dan juga round 5. Dia mungkin akan memenangi beberapa pusingan dengan jumlah strikingnya ataupun jabnya. Tapi yang aku percaya sekarang ni bahawa tahap wrestling Khamzat Chimaev ini adalah sangat elit. Dia berada di atas satu aras yang berbeza daripada lawan Sean Strickland yang sebelum ini. Aku rasa Khamzat cukup bijak untuk tidak bertindak terlalu agresif di awal pusingan lah. Dia akan berjaya mendapatkan takedown pada waktu-waktu yang penting dalam setiap pusingan dan mengawal Strickland di atas canvas dengan cukup lama untuk menang dengan mata lah, iaitu apa orang cakap, control time lah kan. Strickland mungkin tidak akan tewas dengan submission. Dia terlalu lasak dan juga terlalu kuat lah untuk submission. Tetapi Khamzat punya control akan menjadi pembezanya. Dan aku meramalkan Khamzat Chimaev akan menang melalui unanimous decision. Dan ini tidak akan menjadi satu pertarungan yang mudah untuk kedua-dua petarung inilah. Ia akan menjadi pertarungan yang sengit dan akan memenatkan untuk kedua-dua petarung ini. Dan juga rekod bersih Khamzat Chimaev akan benar-benar teruji. Tetapi akhirnya momentum boss akan terus berterusan. Kesimpulannya sekarang ni, pertemuan di antara Khamzat Chimaev dan Strickland ini adalah untuk merebut tali pinggang middleweight di UFC 328, akan menyajikan kita satu teka-teki klasik MMA. Wrestler yang elit dan juga boxer yang sangat, apa orang cakap, sangat tahan lasak. Khamzat Chimaev dia membawa kuasa gusti yang menakutkan, manakala Strickland juga membawa pengalaman, stamina dan juga jumlah tumbukan yang tidak henti-henti. Jalan kemenangan Khamzat Chimaev ada di atas kanvas, manakala jalan kemenangan untuk Strickland pula adalah memastikan pertarungan ini kekal berdiri di atas kaki. Walaupun ramai yang melihat Chimaev sebagai pilihan utama, laluan kemenangan untuk Strickland tetap ada. Jika dia boleh melepasi cabaran di peringkat awal ataupun di pusingan-pusingan awal, pertarungan ini boleh menjadi sangat-sangat menarik. Tetapi itu adalah cuma pandangan aku. Apa pula kata korang? Adakah Chimaev akan smash Strickland dan mempertahankan gelarannya? Atau adakah Strickland akan membuat kejutan dan juga merampas kembali tali pinggang middleweight tersebut, sekaligus memecahkan rekod bersih Khamzat Chimaev? Tulis ramalan korang di kat ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga untuk subscribe channel aku, untuk korang lebih dapat banyak analisis pertarungan seperti inilah. Dan terima kasih kerana menonton. Dan this is Zonan, this is the Blue Podcast Malaysia. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.